Arjun sering merasakan bahawa kerja hariannya adalah perjuangan yang paling sukar. Dia mengeluh tentang waktu yang panjang, sentiasa berasa letih. Awak tak tahu apa itu usaha sebenar. Dia mengeluh suatu petang, memerhatikan isterinya, Priya, yang sedang menunggu anak pertama mereka. Priya letih kerana perubahan berterusan dalam badannya, tidak berkata apa-apa, tetapi seorang jiran yang bijaksana, Puan Rao, mendengar kata-katanya dan menjemputnya untuk bercakap di taman. Dia memberinya batu kecil dan berat. Bawa batu ini sepanjang hari, Arjun, katanya dengan senyuman lembut. Kemudian kita akan bercakap tentang usaha. Arjun membawa batu itu ke mana-mana, merasakan beratnya bertambah setiap jam. Belakangnya sakit dan moodnya menjadi gelap. Dia tidak boleh makan makanan ringkasnya yang terdiri daripada nasi dan sayur-sayuran tanpa merasakan beban yang menyakitkan itu. Ini mengerikan, dia akhirnya menjerit, menjatuhkan batu itu dengan bunyi gedebuk. Batu itu seperti kehidupan yang dibawa oleh wanita, jelas Puan Rao. Bukan hanya beberapa bulan, tetapi selama 9 bulan penuh, mengubah badan dan seluruh hidup mereka untuk jiwa baru. Dia berhenti, matanya ramah. Dan itu hanyalah permulaan. Mereka menguruskan rumah, menjaga keluarga, dan sering bekerja di luar, semua sambil membawa beban yang tidak kelihatan. Arjun memandang pria yang hamil dengan mata baru. Dia akhirnya faham bahawa perubahan yang kelihatan, seperti membawa bayi, hanyalah sebahagian daripada dedikasi dan kekuatan seumur hidup seorang wanita yang jauh melebihi perjuangan harian seorang lelaki. Dia berjalan pulang dan segera meminta maaf kepada isterinya, berjanji untuk menghormati kekuatan besarnya setiap hari. Sentiasa hormati wanita dan hargai usaha luar biasa yang mereka berikan dalam hidup, dari kebaikan terkecil hingga keajaiban penciptaan yang hebat. Perjalanan mereka layak mendapat rasa terima kasih dan penghormatan terdalam kita. Langgan, Malai Repoh, dan komen, saya hormatinya untuk menyebarkan pelajaran penting ini hari ini.